Jom jamah sikit. Malam ni kita nak jamah dekat mana? Dekat Pop and Patty. Waktu akak dengan adik jamah datang, full house weh. Vibe kedai dia santai je sebab boleh duduk dekat luar dan dalam. Kalau duduk dekat dalam rasa sejuk sebab aircon. Kalau duduk dekat luar korang akan rasa tiupan angin sepoi-sepoi bas. Ada macam-macam menu dekat sini. Harga pun not bad. Tapi untuk hari ni akak dengan adik jamah try menu baru iaitu set talam. Dekat sini special tau sebab talam dia segi 4 tempat. Dalam set ni ada nasi goreng, spaghetti aglio olio, burger, coleslaw, fries, ayam goreng, chicken grill dan lamb chop. Akak jamah makan spaghetti aglio olio. Rasa dia ada pedas sikit tapi tak pedas sangat lah. Cuma untuk ham dengan sausage dia ada rasa macam peti air sikit. Next, akak jamah makan coleslaw. Memang sedap sangat sebab sayur dia fresh. Lepas tu rasa dia macam ala-ala fast food yang popular tu. Ini beef burger. Patty yang digunakan dari Australia tau. Sebab tu sangat lembut. Nak lagi padu, korang boleh letak sos black pepper tu dekat burger. Untuk nasi goreng kampung dia pedas. Adik Jamal suka sangat dan bahan-bahan dalam nasi goreng ni pun meriah. Lepas tu adik Jamal makan chicken grill. Rasa perapan dia terasa sampai ke dalam. Ayamnya pun lembut dan dimasak dengan sempurna. Yang ni pula ayam goreng. Tengoklah tu besar kan. Lepas tu yang best tepung dia ada rasa pedas-pedas. Kena pula dengan milk cheese tu. Padu. Kalau korang nak lagi padu, masa makan lamb grill tu, akak jamah suggest tuang je sos black pepper atas lamb tu. Dagingnya pun lembut. Wah, Kak Jama, happy betul dia dapat makan fries dengan mayonis dan cheese tu. So, korang kalau tak tahu nak iftar apa hari ni, cubalah ke Pop and Patty sebab Akak dan adik jamah approve.